Ya? Betul tak habis? Yes. Dia pun habis. Siapa dah faham smart saving plan? Lepas tu kita boleh bicara plan simpanan vision. Okey, tapi yang 4 dengan 5 star ni kita panggil smart retirement plan. Plan persaraan vision. 4 star tadi $5,000. Kalau 5 star $10,000. Sekarang nilainya $46,000 untuk USD. Dia punya keadaan tengok depan $10,000 sama macam smart saving, tapi jumlah dia lain. $10,000 buat benda yang sama, duduk untuk reinvest, manfaatkan the factor of compounding. Dalam waktu 6 tahun dia dah jadi $113,000. Dan itu naik dolar lah. XP sekarang ini XP dolar. Mana kalau AM kita nak dekat $1,500,000. Saya kalau dekat Senempat, $1,500,000 $450,000 $450,000 dah boleh beli emas CBD. Kalau dekat area Tanjung boleh beli tak emas CBD harga kira kat Senempat dalam $430,000 $450,000 bawah $500,000 dah boleh beli rumah CBD. Dia tanya ni biasa ya, kalau boleh rumah ni harga dia $1,500,000, nak bayar $1,500,000 ke nak bayar $40,000? Siapa nak bayar $40,000 kata? Jangan. Nombor 2, kalau beli rumah, biasa beli rumah yang mau bayar itu kan mahal. Kalau orang beli rumah beli loan, bayar loan berapa tahun? 30 tahun. Hari ni kalau beli rumah, nak tak daripada loan 30 tahun kita loan 6 tahun ni nak? Siapa nak bayar rumah 6 tahun lebih baik? Nombor 2, soalan ketiga, biasanya kalau kerja nak pencet, nak istiqat kan? Untuk pencet dah banyak 25 tahun, nak pencet 30 tahun, nak pencet 30 tahun ke nak pencet 6 tahun? Siapa nak pencet 3? Ini kita praktis. Kalau siapa nak pencet cepat, akan ada $10,000. Dapat $1,500,000 pada dia pencet lah. Kalau orang simpan $10,000, dapat $10,000 nak pencet jangan 3 tahun habis. Jadi kalau $10,000 kita pakai smart saving plan, friends simpanan bicara. Kalau siapa yang $10,000 ke atas kita pakai smart retirement plan. Okey, clear? Dah faham? Ini nak mana? Kalau boleh tak? Ni tak ada ganti. Kalau boleh, nak smart saving ke nak smart retirement? Smart retirement. Terima kasih, itu basic. Yes? Okey. Sekarang saya nak masuk fasa kedua, topik bab kedua. Basic ni maksudnya apa? Duduk, ontok, tak ada jumpa orang, tak ada cerita orang, tak ada tegur orang, duduk ontok je. Ini jika anda ini ialah habuan, ini ialah ganjaran untuk orang yang share. Adakah ini satu kebersihan? Tidak. Ada satu kewajipan? Tidak. Nak share, tak nak share, sudah. Tapi kenapa? Saya pilih share kenapa? Kalau berniaga lah, dah lambat, kena cepat. Saya nak cepat, siapa nak cepat? Kalau nak cepat, nak laju, buat 3-2-3. Nak share ada plan dia. Ada plan dia. Nak laju, nak cepat, buat 3-2-3. Buat apa? Kalau duduk dia 5 tahun, pulangannya 10 kali ganda. Nak tak setahun 400 kali ganda? Nak kalau boleh dapat nanti 10 kali ganda dalam masa 6 tahun. Itu kalau pakai dengan luar dah 5-20 tahun. Tapi bagi lagi itu pilihan. Abang nak tak? Abang nak tak bang? Setahun kan 10 kali ganda, tapi 400 kali ganda. Wow, dah dapat. Kalau nak pakai formula ni. Ambil. Kan ini saja. Anda kata tadi datang, sebelum datang sini anda ni bias. Ada yang datang ke tak pernah dapat 10,000 sebulan. Hari ini naklah rahsia macam mana buat duit 10,000 sebulan. Apa rahsia 10,000 sebulan? Kita dua. Ada orang aku tak pernah rasa lagi 10,000 sebulan. Macam mana lah rasa gaji pilihan kan? 10,000 sebulan. Kan? Naklah rahsia dia dapat gaji macam pilihan.
Puji ini pakai fosfor, pakai bateri. Dengan ini Allah buat 3-2-3. Apa saja impian dalam hidup ini coba dapat. Kawan saya cerita ni luar biasa sikit. Dia tak kahwin lagi. Saya macam mana nak kahwin. Jadi apa ada masalah dari mana buat 3-2-3. Anda cerita baik. Anda kata korang dah 3-2 lagi dah. Buat 3-2-3 ni tu apa? Untuk tolong orang. Betul tidak? Ya. Dan kalau korang ada buat 3-2-3 ni untuk tolong lagi yang orang. Kita duit pun takkan nak beri seorang RM1,000 kan. Tapi dengan ilmu ni kita buat kalau kita ajar sedangkan seorang ni buat duit. Ibaratnya kita beri RM1,000 kan. Kalau siapa ada duit pun tak perlukan duit. Buat 3-2-3 ni tu apa? Untuk tolong lebih ramai orang memperbaiki kedudukan ekonomi ni. Kita dah sekali kawan. Betul, semua barang naik. Kenapa naik tak? Kenapa? Minyak naik tak minyak? Ayam naik. Bawang naik. Semua naik. Paper naik. Apa yang